saya dari kelas 3 Abu Daud. Jom kita tanya warga sekesar mereka raya mana. Cikgu raya mana tahun ni? Tahun ini ikut giliran raya di kampung cikgu Parit Gabis Bagan Serai Perak. Walaupun begitu, raya kedua insyaAllah akan balik di Sayong Lembah Kuala Kangsar supaya tidak bergaduh. Cikgu Syakir raya mana tahun ni? Ya, hari ni cikgu raya di Padang Rengas Kuala Kangsar. Tahun ni cikgu akan raya di Kuala Kangsar dan raya ketiga akan balik ke Selangor. InsyaAllah tahun ni cikgu akan beraya di Kelantan, Macang Kelantan, kampung cikgu lah. Mungkin insyaAllah raya ketiga balik ke Melaka pula, rumah cikgu. Cikgu raya dekat Lancang Pahang. Raya yang pertama sampai raya yang ketujuh cikgu raya dekat Lancang Pahang. Awak tengah down ke tu? Tak awak lah, down lah awak seorang-seorang. Kau tak down. Tapi raya ke-8 pun datanglah kat rumah cikgu. Cikgu Latifah raya mana tahun ni? Cikgu akan balik Batu Ban, Pulau Pinang. Mula cikgu akan raya di Kedah, raya pertama, raya kedua. Lepas tu raya ketiga baru cikgu balik ke Kuala Kangsar. Tahun ni teacher raya dekat Pulau Pinang, Tasik Gelugor. Nak bu nasi kanak tak apalah bu nak buat Penang kot. Tahun ni cikgu akan beraya di Seremban Negeri Sembilan. Yang jam ni dah kenapa? Jalan kampung jam. Ini tak aksiden orang buat jalan, tak aksiden orang buat jalan. Ustazah akan beraya rumah Ustazah di Kalang. Tahun ni insyaAllah teacher akan beraya di Padang Rengas, Kuala Kangsar. Ustazah insyaAllah beraya di Rompin Pahang. Kemungkinan Ustazah akan balik ke Perak dan beraya di Kedah. Tahun ni saya raya 2 tempat. Satu di Kampung Talang, Kuala Kangsar, Oyam. Satu lagi di mana tahu? Di Indra Kayangan. Tahu di mana Indra Kayangan? Perlis. Kat Polis ni kan, ada 8 orang je. Alhamdulillah tahun ni Ustazah raya di Kampung Ustazah. Di Kampung Rambai 7. Tahun ni Ustazah raya di Perak, Kuala Kangsar dan ke Bagan Serai. Tempat suami Ustazah. Raya ketiga akan balik ke Banting, Selangor. Cik Dada raya mana? Teacher raya dekat Persiman, Kelantan. Hello awak, kelebek nak gimana? Cikgu raya dekat Taman Kenari, Kuala Kangsar. Tahun ni cikgu raya di Kedah. Di rumah mak cikgu di Pokok Sena. Pada hari-raya kedua akan pergi ke rumah mentua cikgu lah di Padang Besar Perlis. Itu isteri yang pertama. Cikgu akan balik bersama dengan isteri nombor 2. Oh my god! Raya di Kuala Kampung Benang Kering. Cik Ila raya mana tahun ni? Tahun ni Cik Ila raya dekat Kampung Cik Ila, Kampung Jelia. Raya di Lenggong sebelah suami. Raya kedua baru ke sendiri di Kampung Cik Kati. Kampung Langkat Ketio, Kuala Kangsar. Pakcik raya mana tahun ni? Pakcik raya di Kampung Ulu Kenas, Kuala Kangsar. Orang Kueling. Teman orang Kueling. Cik Ajar raya mana tahun ni? Cik Ajar raya kat Kampung Langkat Ketio je. Pakcik raya mana tahun ni? Dekat kampung, kat Ulu Kenas. Ini saya raya di kampung Ketio. Hari kedua saya balik ke kampung bini saya, Ramai 7. Cik A raya mana tahun ni? InsyaAllah tahun ni Cik Amrai di kampung. Di bandar pun ada. Di rumah mentua pun ada. Okey.